Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin memperkenalkan Trio Ruxo iBot, sebuah inovasi pengajaran yang menggabungkan teknologi papan digital terkini melalui aplikasi MyViewBot. Inovasi ini merangkumi modul pengajaran khusus yang memberi fokus kepada rukun solat dalam bidang ibadah. Dengan Trio Ruxo iBot, pelajar dapat mempelajari dan menguasai rukun-rukun solat dengan lebih interaktif dan efektif, memanfaatkan kelebihan teknologi digital dalam pendidikan. Objektif inovasi Trio Ruxo iBot adalah jelas. Pertama, ia bertujuan membantu murid untuk mengingat kategori rukun solat dengan cepat dan mudah. Kedua, inovasi ini menggalakkan pembelajaran berterusan di mana sahaja, sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Akhir sekali, ia membantu guru menggunakan kaedah yang lebih menarik untuk meningkatkan motivasi murid dalam pembelajaran. Inovasi ini dibangunkan untuk menangani beberapa isu penting. Antaranya, murid sering menghadapi kesukaran untuk mengingat rukun solat yang betul, mengikut kategori serta cara pelaksanaan yang sempurna. Selain itu, suasana pembelajaran yang kurang menarik juga menyumbang kepada kurangnya perhatian dan fokus murid serta keterlibatan dan motivasi yang tidak menggalakkan. Masalah-masalah ini menjadi penghalang kepada pembelajaran yang efektif. Impak inovasi Trio Ruxo iBot sangat signifikan. Pertama, murid dapat mengingat rukun solat mengikut kategori dengan cepat dan mudah melalui penggunaan visual, animasi, audio dan elemen gamifikasi yang menarik. Kedua, inovasi ini berjaya menarik perhatian dan meningkatkan fokus murid sekaligus meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Akhir sekali, pengintegrasian antara TNK dan pendidikan dalam inovasi ini menyokong pembelajaran abad ke-21 yang memperkasa pembelajaran bebas murid dalam proses mencari maklumat. Keunikan inovasi Trio Ruxo iBot terletak pada beberapa aspek penting. Pertama, ia adalah alat pengajaran visual yang menarik, interaktif dan melibatkan penyertaan aktif murid dalam kelas. Kedua, modul ini menampilkan paparan nota pembelajaran yang menggabungkan elemen simbol anggota badan manusia untuk menggambarkan rukun solat. Susunan kanvasnya disusun mengikut peringkat perkembangan PDPC dalam kelas dengan video bacaan dan perlakuan solat yang dipautkan dalam satu kanvas. Akhir sekali, gamifikasi digunakan sebagai pentaksiran bilik darjah menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, berikut adalah cara penggunaan produk ini. Langkah pertama, pengguna bermula dengan set induksi pada paparan kanvas pertama yang disampaikan melalui kaedah penceritaan. Pengguna akan menggunakan beberapa annotator yang disediakan dalam aplikasi ini untuk melakukan setiap arahan yang ada dalam paparan kanvas tersebut. Tujuan penceritaan ini adalah untuk menarik perhatian pengguna dan memberikan konteks awal yang relevan sebelum mereka mula belajar dengan lebih mendalam. Rukun solat ada 13 saja. Langkah kedua, seterusnya kita beralih ke kanvas kedua. Kanvas ini adalah nota pembelajaran berbentuk peta minda interaktif. Nota ini menyenaraikan setiap rukun solat dalam bentuk visual yang mudah difahami. Tambahan pula, kanvas ini dipautkan dengan audio bacaan solat dan video perlakuan solat. Pengguna boleh mendengar bacaan dan menonton pelakuan solat Usalli fardal subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala, membantu mereka memahami serta menghafal dengan lebih baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Dalam kanvas ketiga, disediakan aktiviti interaktif pertama yang berfokus kepada rukun fi'li atau pergerakan dalam solat. Aktiviti ini melibatkan pusingan roda di paparan yang akan memaparkan rukun fi'li tertentu untuk pengguna. Di sini pengguna perlu menggunakan annotator marker untuk melakukan aktiviti. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran rukun fi'li lebih menyeronokkan dan mudah diingati. Kanvas 4 membawa kita kepada aktiviti interaktif kedua yang berkaitan dengan rukun qalbi atau niat dalam solat. Dalam aktiviti ini, pengguna berinteraksi dengan dadu di paparan dan menggunakan tetikus atau jari untuk menyentuh kotak berkaitan yang memaparkan kalimah tertentu. Setelah kotak disentuh, paparan kalimah akan muncul dan pengguna diminta untuk membaca berulang kali bagi menghayati maksud niat dalam solat. Seterusnya dalam kanvas kelima adalah aktiviti interaktif ketiga yang berkaitan dengan rukun qauli atau bacaan dalam solat. Aktiviti ini menggunakan pendekatan drag and drop di mana pengguna perlu menggerakkan tetikus atau menyentuh skrin untuk melengkapkan bacaan solat pada paparan. Pengguna juga boleh merujuk semula kepada kanvas 2 jika mereka ingin mendengar semula audio bacaan solat. Aktiviti ini bertujuan untuk membantu pengguna memahami dan mengingati bacaan dalam solat dengan lebih baik. Selepas menyelesaikan semua aktiviti asas, kita membawa pengguna ke kanvas 6 iaitu permainan monopoli solat. Aktiviti gamifikasi ini membolehkan pengguna bermain secara individu atau beramai-ramai dan ia juga sesuai dijadikan sebagai aktiviti pentaksiran bagi menilai pemahaman pengguna tentang rukun solat. Permainan ini bukan sahaja menarik tetapi juga menggalakkan pengguna mengamalkan apa yang telah mereka pelajari dalam suasana yang santai dan menyeronokkan. Akhir sekali, kanvas 7 ialah carta ganjaran. Di sini pengguna dapat merekod ganjaran yang mereka perolehi setelah bermain monopoli solat. Ganjaran ini direka untuk memberi motivasi kepada pengguna bagi terus belajar dan mengamalkan rukun solat dengan betul dan berkesan. Dengan susunan kanvas yang progresif ini, kami berharap pengguna dapat memahami, mengingati dan mengamalkan rukun solat dengan lebih baik. Setiap kanvas direka untuk membantu pengguna belajar secara berstruktur, mengulang kaji dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam bentuk yang menyeronokkan. Kekuatan program ini maknanya kita gunakan kepada semua murid bermula daripada prasekolah, sebaik-baiknya daripada prasekolah sebab dia inovasi menggunakan digital kan, menggunakan ada gambar, ada apa. Jadi bagi saya produk ni bagus untuk semua lapisan murid sebenarnya daripada prasekolah, sebab SK Combine ni dia ada PPKI. Untuk PPKI, murid Islam pun bagus. Ini produk ini dijalankan terutamanya kalau waktu kafah ataupun waktu kembes hari solat. Bagi rating per 10, berapa Fahmi rasa program ni? Best dia? Fahmi kan beri 10 per 10. 10 per 10, okey mantap. Okey, terima kasih Fahmi. Jadi itu sajalah.